Dalam dunia hari ini, kebebasan sering dijadikan alasan untuk melakukan apa sahaja. Ramai menganggap bahawa apa yang dirasakan oleh diri sendiri itu betul. Maka itulah kebenaran bagi dirinya. Cara berfikir ini dikenali sebagai pasca-modernism, iaitu satu fahaman yang menolak nilai mutlak. Video ini membincangkan bagaimana fahaman ini membawa kepada krisis nilai, khususnya dari perspektif Islam. Korang tengok tak ramai dia lain lah katanya. Serius? Alah, sekali-sekala je. Aku pun rasa penat minggu ni. Tapi kadang-kadang ramai orang buat tak semestinya betul. Kita kan bebas untuk sekali lah dia nak pergi kelas. Kita tak nak pergi kelas tu. Kenapa kita tak sibuk? Korang perasan tak sekarang ni ramai orang fikir yang kalau dia rasa tu betul, itulah kebenaran. Maksudnya, macam mana tu? Maksudnya ada satu fahaman ni dipanggil postmodernisme. Fahaman ni dikata tak ada nilai yang mutlak. Baik dan buruk tu ikut tafsiran masing-masing. So, kalau saya rasa poten tak salah, maksudnya tak salah lah kan? Kalau macam tu, salah tetap salah ke tak? Cuba korang bayangkan semua orang ikut kepala sendiri. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Tapi akan menyebabkan krisis nilai. Aku baru sedar. Selama ni, aku ikut je perasaan. Aku buat bukan rasa betul. Tapi sebab aku rasa macam tu. Bila semua orang bebas dalam perpaduan, nilai menjadi kabur. Inilah yang dipanggil krisis nilai. Aku pernah buat sesuatu tu mengikut perasaan. Mula-mula rasa bebas. Lepas tu rasa kosong. Apabila manusia tiada nilai tetap, akan menyebabkan kekeliruan dan akan mendatangkan konflik. Jadi, inilah dinamakan krisis nilai. Krisis nilai bukanlah benda kecil, tapi dia boleh merosakkan hubungan, disiplin dan kepercayaan dalam masyarakat. Bila nilai tak jelas, hidup kita akan jadikan kabut. Semua benda tak betul dan susah nak buat keputusan yang betul. Apa yang diorang tengah buat tu? Jom tengok. Apa yang kamu bincangkan ni memang berlaku dalam masyarakat kini. Islam, dia tak menolak kebebasan.
Ustazah, saya dengar ke? Tapi Islam tak setuju. Semua orang bebas tentukan nilai sendiri kan? Kesoalan kamu tu betul. Islam ajar kebebasan mesti berpandu. Tanpa berpanduan, manusia akan tersasar. Dalam Islam, baik dan buruk ni ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah supaya manusia dia tidak keliru dalam membuat sesuatu keputusan. Baru saya faham. Ikut suka hati tu tak semestinya betul. Daripada perbincangan ini, jelaslah bahawa postmodernisme ni menolak nilai mutlak. Bila nilai ditentukan dia mengikut perasaan ni, manusia mudah keliru tentang makna kehidupan. Pada awalnya, kebebasan tu nampak seronok. Tapi lama-lama buat kita sendiri yang jadi tak tentu arah. Bila keputusan tu mesti nilai hidup mula hilang. Apabila semua nilai dianggap sama, akhirnya tiada satu pun nilai yang benar-benar dipegang. Jadi kesimpulannya, fahaman pasca modernisme ni boleh membawa kepada krisis nilai jika tidak dikawal. Sebagai seorang Muslim, kita perlulah berpegang kepada panduan Islam agar kehidupan menjadi lebih seimbang, berprinsip dan bermakna. Dan ini sahaja daripada kami.